saya telah diarahkan oleh Majlis Tertinggi untuk buat kenyataan akhbar dalam apa yang telah berlaku di mesyuarat Majlis Tertinggi yang berlaku telah lepas. Untuk makluman saudara sekalian, satu usul untuk menggantung jawatan Timbalan Presiden UMNO yang disadangkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin telah pun dibentang. Yang Berhormat Datuk Sri Muhammad Najib Tun Razak, Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah minta untuk meninggalkan majlis tersebut kerana beliau dua-dua tidak mahu hadir dalam keputusan yang akan diambil oleh Majlis Tertinggi. Dalam selepas apa yang telah berlaku, Majlis Tertinggi telah bersetuju untuk melantik Naib Presiden, iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein On sebagai pengerusi sementara bagi membincangkan usul yang telah dibangkitkan. Untuk makluman semua, Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin telah dimaklumkan berkenaan dengan mesyuarat Majlis Tertinggi. Namun Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin telah maklumkan melalui teks kepada pejabat tentang beliau tidak dapat hadir mesyuarat ini. Begitu juga dengan Yang Berhormat Datuk Sri Syafiee Apdal. Dan ketidakkan hadiran Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin tidaklah boleh dianggap sebagai tidak diberi hak untuk membela diri. Berbicara usul untuk menggantung jawatan Timbalan Presiden yang disandang oleh Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin telah berlangsung lebih daripada 2 jam, dan semua di majlis ini telah diberi peluang dan ruang untuk menyampaikan pendapat dan pandangan oleh pengerusi, iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein. Majlis Tertinggi telah mengambil maklum bahawa UMNO mendukung prinsip kebebasan bersuara dan tidak pernah mengingkar mana-mana pemimpin UMNO untuk menyuarakan pendapat, tapi perlulah melalui saluran yang betul. Tugas utama Timbalan Presiden seperti termaktub di pasal 9.8.2.1 Perlembagaan UMNO ialah untuk membantu Presiden. Tetapi dalam kes Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, beliau dilihat tidak menjalankan kewajiban seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan UMNO. Majlis Tertinggi memandang serius mana-mana pemegang jawatan utama UMNO yang dilihat tidak mendukung aspirasi dan dasar tadi. Keputusan telah diambil. Majlis Tertinggi telah bersidang pada 26 Februari 2016 telah membuat keputusan seperti berikut. 1. Di bawah pasal 10.15 Perlembagaan UMNO yang berbunyi seperti berikut: mengambil sebarang langkah selain daripada perkara yang tersebut di atas bagi kesempurnaan kedaulatan parti. Majlis Tertinggi telah bersetuju sebelah suara untuk menggantung jawatan Timbalan Presiden UMNO yang disandang oleh Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin berkuat kuasa serta-merta. Tempoh penggantungan jawatan Timbalan Presiden telah sehingga pemilihan Majlis Tertinggi yang akan datang. Jawatan-jawatan lain yang disandang oleh Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin masih dikekalkan. Segala keputusan dibuat di Majlis Tertinggi adalah berdasar peruntukan Perlembagaan UMNO mengambil kira suasana politik semasa. Perilaku Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin tidak mencerminkan tanggungjawab beliau selaku Timbalan Presiden UMNO yang sepatutnya membantu Presiden UMNO untuk mengukuhkan parti, dan beliau juga telah undermine. Sekian, terima kasih.